lebih kurang juga. Dia kena cakap banyak kali juga lah. Kadang-kadang tu dia ada malas dia jugalah kerja. Dia kena cakap banyak kali. Pak Ain, dia okey je. Cuma kadang tu dia suka melawan juga. Dia macam, dia boleh buat benda tu tapi kena ketuk bawa jalan. Suka melawan. Idea ni dia dalam dunia sendiri lah. Dia tak kisah pasal orang lain, tapi dia dalam dunia sendiri. Tapi dia bagus lah. Dia banyak idea dia ni. Dia ni dia macam tadi dia kuat melawan dia ni. Ni tu banyak orang musuh dia ni. Lepas tu dia lepas tu dia smart lah sebab kan datang bawa expire bagi tu. Idea ni aku rasa paling bahaya lah di antara dia orang ni. Sebab kalau aku tengah buat kerja, dia akan datang, dia raba aku. Aku tak tahu dengan orang lain dia okey tak. Tapi biasa aku lah jadi bangsa. Aidil ni pula suka melawan. Aku rasa macam empuk je dia. Bagi aku 3 orang ni, walaupun aku ada perasaan yang tak suka kat diorang, tapi aku sayang diorang. Macam anggap macam adik sendiri. Kalau diorang tak ada, rasa macam sunyi. Dia panggil pandai, ada banyak idea. Dia ingat dia gila dan sporting. Tak lah. Kamu kata melawan kan? Saya bukan melawan. Saya bagi idea. Itu je. Kucai seorang yang tolong tak tolong. Tu aku Kucai. Excitement tu jangan tanya. Kucai ni ini tak nak cakap apa. Dia memang kena ketuk dulu baru jalan. Kadang tu ketuk pun tak jalan-jalan. Macam tu. Cai dia okey. Cumanya kadang tu kalau main perasaan malas dia tu memang tak boleh buat apa dah. Kena ketuk baru jalan. Kucai penat. Dia cakap orang gila, dia pun gila. Aku jadi gila sebab dia. Kucai, aku tengok dia, aku tak tahu apa benda dalam kepala dia. Sebab kalau dia tak nganjing orang, dia akan tidur. Itu je. Sama juga. Dia ni macam matang sikit. Tapi aku pun ada tak suka kat dia. Tapi sebabkan budak ni, sebabkan dia orang, aku stay sayang dia orang. Kucai seorang yang peperangan yang pelik. Dia suka tidur, tetapi dia aktif. Tak cakap pasal apa. Pasal aku ni okey je kot. Tak ada apa yang special pun. Handsome waktu lah. Handsome. Okay bro.